Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kembali bersama saya Dayana Faizal dalam Olympia Think Tank Reward of Knowledge, satu perkongsian daripada Olympia Education berkenaan pendidikan dan sebagainya. Jadi hari ini kita kembali lagi dalam Olympia Think Tank dan macam biasalah kalau podcast saya tak akanlah berseorangan. Jadi kalau minggu lepas kita ada perkongsian tentang agama sikit, minggu ni saya bawakan kepada anda yang berbahagia Ejang Profesor Datuk Seri Haji Abdul Rani bin Haji Osman, Ketua Pegawai Eksekutif Olympia Education. Kali ni kita bawa Mai, Ketua Olympia pula. Kalau hari tu kita bawa Ustaz Olympia, ni untuk episod kali ni kita bawa Olympia punya ketua. Sebab apa kita bawa beliau? Sebab hari ni kita nak bercakap tentang topik yang sangat relevan, topik yang sangat berkaitan dengan beliau, iaitu future suit. Suit macam yang dipakai oleh Iron Man, Superman. Jadi hari ni kita bawa Datuk Rani. Apa khabar Datuk Rani? Alhamdulillah sihat. Terima kasih kerana sudi menjemput saya untuk jadi rancangan podcast kita pada hari ini. Okey, Datuk, hari ni kita punya topik future suit. Future suit. Bila kita bercakap pasal future suit ni, kita dah nampak macam pakaian pada masa depan. Ya. Tapi kalau masa depan, kita tahu nak ke sampai masa depan tu, cabaran mestilah banyak. Jadi, untuk pembuka lah kita kata mukadimah podcast kita ni, apa makna future suit dalam pandangan Datuk sendiri? Kalau tanya saya, future suit ni something yang kita kena bersedia lah, kesiapsiagaan kita dalam menghadapi situasi yang akan datang. Ya, kita kena tahu dunia hari ini berubah dengan begitu pesat, kemajuan dari segi teknologi, dari segi cara pemikiran dan sebagainya, which is in line dengan topik kita hari ini, iaitu future suit, suit yang kita akan pakai di masa sekarang dan akan datang. Betul. Okey, Datuk, kita Olympia Education. Betul. Kita tahu target kita adalah professional workers dengan adult learner. Persoalan dia, kenapa kita target orang yang bekerja? Kenapa dia dah bekerja tapi kita nak suruh dia sambung belajar lagi? Silakan Datuk. Okey, dalam kehidupan kita, biasanya orang kata apa, dia ada banyak faktor yang membuatkan seseorang itu meneruskan pembelajaran dia untuk meningkatkan. Ada banyak perkara. Yang pertama, untuk meningkatkan dia punya pengetahuan. Sebab dengan ilmu dia dapat orang kata apa, something yang kalau dia kerani, dia kena tahu dia punya kerja. At the same time, dia nak improvekan, maybe dia nak jadi supervisor, dia nak jadi executive. Dalam dunia hari ini, dia kena ada certificate ataupun qualification. Certificate inilah yang akan mengajar dia erti macam mana nak menguruskan orang. Macam selama ni dia belajar operation. So, macam mana dia nak improve tu, dia kena belajar. Kalau dia bekerja di bahagian finance, for example, dia mesti tahu selok-belok dari segi accounting punya ni. So that is why dia mesti sambung belajar. Kalau dia nak jadi chartered accountant, which is dia ada certain criteria untuk dia kena ambil professional certification dan sebagainya. So untuk memajukan diri dia sendiri, dia perlu belajar untuk improvekan diri dia, at the same time untuk membangunkan sahsiah diri dan juga dia punya masa depan dia. Jadi berdasarkan apa yang Datuk cakap ni, mau tu upgrade diri lah. Ya. Tak boleh duduk stuck kat tempat Betul. je. Okey, korang kalau ni kau nak sambung belajar, sambung dengan Olympia. Betul. Okey, Datuk, ramai macam Datuk cakap tadi, ramai pekerja ni dia orang nak naik pangkat. Sebab kalau duduk sama, gaji pun sama lah. Betul. Jadi macam mana sebenarnya pendidikan ni boleh bantu dia orang untuk naik pangkat ataupun dia orang nak berkembang dalam kerjaya? Okey. Kalau kita tengok zaman saya dulu, kalau seorang sarjan lah, contoh. Ini we talk about the government lah. Zaman saya dulu, kalau dia ada STPM, dia ada tuan diploma, dia dah boleh jadi inspektor. Tetapi zaman sekarang ni, you kena ada degree. Contohnya katakanlah macam seorang sarjan polis lah, sarjan misai kalau dekat dalam apa cerita. Dia ni misai tebal, dia banyak tembak penjenayah dan jasa dia sangat tinggi. Tetapi
kriteria yang utama untuk dia nak naik daripada sarjan ke inspektor, dia mesti kena ada at least degree. So dia kena belajar, which is dia boleh belajar sambil dia bekerja. Sebab dalam dunia hari ini kita tengok when the COVID-19 hit this country, people start to look on the online, for example. So masyarakat dunia dah start tahu kepentingan pembelajaran ini dari segi online. Pada masa tu back in 2020 kalau kita tengok banyak mereka-mereka yang sambung belajar terkesan dengan COVID sebab pembelajaran itu dari segi face to face tu dihentikan serta merta tanpa menunggu lagi kerana untuk mengelakkan daripada terkena jangkitan COVID-19. So few university and colleges dia just start buat dia punya learning management system, start to opening up the online learning, which is student boleh belajar melalui online. So that is why at that time bila university ataupun colleges yang ada good supporting system from the learning management system, they switch from daripada conventional kepada PJJ atau program jarak jauh iaitu online, which is something yang barulah dia orang sedar bahawa pembelajaran ini tak akan terhenti. Mana kata walau apa pun berlaku, pembelajaran mesti diteruskan dan alhamdulillah pembelajaran itu sekaligus sebenarnya memudahkan mereka-mereka yang bekerja contohnya. So which is kalau dia bertugas daripada pukul 9 ke pukul 5 ataupun pukul 8 ke pukul 4, dia boleh study after the office hours dan dia boleh saja attend kelas sama ada weekday, after office hours ataupun weekend dan sebagainya. Orang kata yang pentingnya dia punya niat dia tu untuk memajukan diri dia. Kesungguhan dengan Kesungguhan, niat tu betul. yang perlu. Ya. Sebab kalau kita bercakap pasal pekerja kan, semua orang pun bekerja hari Betul, ni. Tapi yang membezakan kita kalau kita sambung belajar ke tak. Ya. Sebab kita ada kelebihan dekat situ. Okey Datuk. Orang kata dia orang bukan tak nak sambung belajar, tapi cabaran belajar sambil bekerja ni susah. Okay. Ramai orang rasa susah sebab mungkin sibuk dengan kerja, keluarga, lepas tu komitmen, nak bayar yuran pengajian lagi. Apa pendapat Datuk berkenaan situasi ni? Okey, kalau kita tengok hari ni memanglah bila kita bekerja there's banyak pelajar-pelajar ataupun mereka-mereka yang bekerja ni orang kata apa dia ada banyak challenges. Macam kata ada yang berkahwin dah, so dia ada komitmen, dia ada tanggungjawab kepada isteri dia, kepada anak-anak dia. Tetapi kalau kita tengok daripada sudut untuk masa depan kekeluargaan itu sendiri, disiplin kepada diri sendiri itu sangat penting. It's actually kalau you tengok hari ni ada masa convocation tu bapa dan anak convocation sekali. Betul. Kan pernah tengok kan? Betul. Ada yang umur 25 dan ada umur 80. Which is something yang memberikan orang kata apa, kalau kita nak belajar ni tak kira usia, tak kira orang kata apa situasi macam mana. Yang pentingnya disiplin kita untuk sambung belajar. Mak kata indirectly sebenarnya dia memberikan satu suntikan semangat kepada keluarga dia dan dia boleh cakap look at papa still belajar walaupun papa sibuk dengan kerja, tapi papa masih ada masa ataupun ruang untuk belajar dan indirectly juga anak-anak ni akan lebih semangat. So keluarga yang berilmu mencerminkan bahawa keluarga tu keluarga yang sangat baik. Mereka pentingkan pendidikan kerana pendidikan itulah yang akan menjadi tunjang kepada kejayaan hidup kita. Sebab pendidikan bermula dekat rumah. Jadi bila mak ayah sendiri kita nampak mak ayah umur macam ni masih lagi sambung belajar. Betul. Jadi orang kata pengalaman kerja ni berbeza tapi pengalaman dengan pendidikan tu kena bergerak seiring. Betul. Okey, Datuk sebagai Ketua Pegawai Eksekutif Olympia Education, macam mana sebenarnya Olympia Education ni bantu orang yang dah kerja ni nak upgrade diri dia orang? Okey, di Olympia Education kita menawarkan program-program yang bersesuaian dengan mereka-mereka yang bekerja, sama ada mereka nak ambil short courses ataupun postgraduate program, which is demi untuk memantapkan dia orang punya kemahiran. Kalau kita tengok hari ni kita di Olympia kita juga menawarkan program-program eksekutif dan juga termasuklah
train for trainers dan sebagainya, which is something yang kita dah buat di sini di Olympia. Kita tengok even ada yang profesor pun datang untuk belajar buat TTT dengan kita, dan akhirnya mereka menjadi trainer yang berjaya. Maka kata learning is not about you dah tinggi tapi you tak ni, because bila you nak jadi trainer, you kena ada that sijil lah. Maka kata certification daripada HRD Corp. Betul. Tanpa benda tu you tak boleh buat. Sama juga kalau you nak jadi lecturers ataupun you nak mengajar, you mesti kena ada this qualification. Kita kalau you nak mengajar bachelor, di peringkat bachelor di mana-mana college ataupun university, you kena ada at least master. So you kena satu takah ke atas. Which is selagi mana you tak ada tu, you memang tidak boleh lah. So this is the thing yang penting kenapa mereka belajar. Dan di Olympia kita menawarkan program bersama dengan guidance, dan juga kita betul-betul memastikan bahawa setiap pelajar ataupun setiap partisipan yang bersama dengan kita tu, insya-Allah mereka akan berjaya dengan cemerlang. It means that is no one left behind. Bila kita buat tu, moto kita akan pastikan orang kata apa, dia ni betul-betul di-guide dengan betul. Kita tidak kata kita nak compete dengan mana-mana universiti, but Olympia Education, the beauty of Olympia Education, the moment you enter in this Olympia Education, kita akan memastikan journey you di Olympia ni you akan habis dengan cemerlang. Mak kata kita juga ada kita punya staff-staff kita di bahagian registrar, di bahagian Polaris, di bahagian academics yang memang kerja mereka adalah untuk memastikan bahawa pelajar ini mengikut orang kata apa, dia punya track record yang baik lah, untuk memastikan dia punya assignment, dia punya research dan sebagainya dibantu, dan kita senantiasa bagi guidance supaya mereka ni mengikut seperti mana yang ditetapkan oleh universiti. So anda kata kita akan guide dia kalau dia ada challenges ataupun dia ada masalah di luar sana, kita faham dia punya situasi. Dan di Olympia juga kita faham bahawa pelajar ni bila dia nak belajar, macam Cik Diana cakapkan tadi, memerlukan duit. Betul. Di Olympia insya-Allah kita tak ada masalah apa dari segi tu, kita bantu. Kita ada education loan, kita ada EPF yang kita boleh bantu untuk keluarkan, dan kita juga boleh cari sponsorship dan sebagainya supaya untuk memastikan bahawa semua partisipan ini juga mendapat. Kalau dia buat training program dengan kita, insya-Allah semua ada HRDC claimable, which is dia boleh claim dengan company dia. Yang pentingnya dia punya skill tu dapat di mana? Olympia Education. Macam tu, gitu dia punya Betul. promotionnya. Suka Betul. untuk saya tambahkan, apa yang menarik lagi kalau belajar dekat Olympia Education ni, 100% online classes. Ya, betul. Jadi kita tak akan ganggu waktu bekerja, weekend je lah kita ganggu sikit. Tapi tu usaha kita lah untuk belajar lagi. Okey Datuk, apa nasihat terakhir Datuk untuk pendengar podcast ni yang sedang bekerja tapi macam, nak sambung ke tak? Ya Datuk. Okey, dia kadang-kadang bila kita fikirkan tentang masalah-masalah yang kita hadapi dan akan hadapi, selagi mana kita hidup, masalah itu tidak akan selesai. Dia sebenarnya bergantung kepada diri kita sendiri. Kalau kita nak majukan diri kita sendiri, dia orang putih kata kena sacrifice daripada segi masa, tenaga, wang ringgit dan sebagainya. Tetapi dia ada satu pepatah mengatakan bahawa investment in knowledge will generate unlimited return. It means that when you get the PhD, your PhD will stay with you forever. Dan pengorbanan you hanyalah sekejap, tapi you akan carry that title forever. Which is from that certification dan juga degree dan juga master dan PhD ini, dia akan membantu you bila you nak macam saya cakapkan tadi lah, untuk naikkan pangkat, dan juga bila kita nak buat proposal kepada corporate ataupun government, the first thing yang dia orang akan tengok you punya educational background. Number one, you ada pengalaman, tapi kalau you tak ada kemahiran dan juga certification dan juga qualification, it's hard to them untuk make a decision, because certain criteria you must adhere the regulatory punya part. So
Kalau you tak ada degree, for example, dia punya minimum requirement is a degree, then you tak boleh nak apply. So this is the thing yang bagi saya challenges yang kita orang kata apa ada hari-hari tu kita letakkan ke tepi, dan kalau boleh jangan malu-malu, contact saja Olympia Education, especially Datuk Rani aka Remy Ishak. InsyaAllah dia walaupun dia CEO tapi kita tak kisah di Olympia, daripada pangkat rendah ke pangkat tinggi ke, semua bersama-sama dalam memastikan agenda pendidikan negara ini begitu berkembang dengan lebih besar, kerana saya percaya bahawa ilmu dapat mencari harta, tetapi harta akan habis tanpa ilmu. Wah. Itulah dia amanat saya rasa yang terakhir lah untuk dijadikan sebagai panduan dan juga pedoman kepada kita semua pada petang ni, insyaAllah. Okay, terima kasih Datuk. Sebab orang cakap Nabi kata sambunglah belajar hingga ke negeri China. Betul. Tapi kali ni kami tak suruh pergi China, kami suruh datang Ke Seri Olympia. Kembangan Olympia Education ni. Betul. Betul-betul berhadapan dengan KTM Sedang. Jadi datang kalau nak consultation secara percuma. Ya. Nak jumpa Remy Ishak version Olympia pun boleh. Jemput. Jadi saya mewakili Olympia Think Tank mengucapkan terima kasih kepada Ejang Profesor Datuk Seri Haji Abdul Rani Haji Osman atas kesudian. Petang-petang ni biasa Datuk Rani sibuk keluar meeting. Ya. Tapi hari ni sempatkan masa untuk Alhamdulillah. bersama kita. Jadi jangan lupa untuk menonton sesi perkongsian Olympia Think Tank bersama Datuk Seri Haji Abdul Rani bin Haji Osman, dan jangan lupa untuk share, like dan pastikan semua mak ayah kita semua tengok, mana tahu mereka salah seorang student Olympia Education. Jadi untuk anda yang sedang bekerja dan ingin naik ke atas lagi, marilah sertai kami di Olympia Education. Semoga kita berjumpa lagi dalam Olympia Think Tank bersama saya Dayana Faizal. Bye. Assalamualaikum. Bye.